Dah buat quotation mungkin 5-6 bulan lepas, tapi bila untuk yang kali kedua kita terpaksa cari balik atau kita terlupa nama customer tu. Dan agak memalukan jugalah, kadang-kadang kita telefon customer balik tanya, tadi nama customer, nama puan apa? Saya suka masa nak buat quotation. Saya boleh create quotation online pakai handphone je. Kadang tengah baring, kadang mana-mana, lepak tepi pantai. Kalian kalau kata ikut cara manual yang lama, memang kira boleh tarik masa lama. Jadi proses tu dia ambil lama. Boleh jadi 5-10 minit siap boleh dia layan phone dia dulu. Saya kena tulis. Mula-mula saya guna manual lah. Buku pun just keluar masuk. Lepas tu simpan receipt pun dalam file. Lepas tu saya ada guna satu sistem juga lah. Tapi dia pun kurang membantu sangat lah. Dah buat quotation mungkin 5-6 bulan lepas, tapi bila untuk yang kali kedua kita terpaksa cari balik atau kita terlupa nama customer tu. Dan agak memalukan jugalah, kadang-kadang kita telefon customer balik tanya, tadi nama customer, nama puan apa? Lepas pakai Megawan ni, urusan untuk closing customer tu jadi mudah. Maksudnya masa tu lagi singkat. Dia cakap je, okey jadi bayar settle. Invoice pun jadi mudah, tekan je invoice. Lepas tu masukkan maklumat customer, masukkan stok apa semua, jadi dah kat situ dah ada siap ada delivery charges tu kat situ dia asing. Lepas tu total dia semua ada bahagian diskaun. Lepas tu info customer pun saya boleh tulis. Bila kita tulis pak kita print tu benda tu dah ada dalam tu dah. Kalau contoh lama receipt hilang kita boleh resend balik semula kat dia. Yang tu in case customer nak tengok receipt, nak claim warranty ke apa kan. Jadi mudah kat situ. Kita boleh keluarkan quotation tu dalam keadaan yang profesional lah, dan secara tak langsung customer atau pelanggan ni dia tahu yang kita masih ingat dia lagi. Saya suka masa nak buat quotation. Saya boleh create quotation online pakai handphone je. Kadang tengah baring, kadang mana-mana, lepak tepi pantai. Yang bestnya lepas quotation dah approve, so saya just tekan satu klik je. Dah jadi invoice, dah jadi DO.